Pasal ada iklan atas ni. Tim ekspedisi sedang mencari jalan baru. Oh, grafiknya aku suka juga. Boleh tahan. Ini pun aku lowkan pi grafik supaya tak lag. Mati. Yo semua dari sini. Hari ni aku main Roblox naik gunung sorang-sorang sebab si kali hitam tak ada. Aku rasa hari ni aku main sorang juga. Jadi korang enjoy. Jadi di stage yang keempat ini kita kena turun menurun menaik menurun. Ush. Okay, kita kalau buat slow pasti boleh lah. Kita jangan terlalu gelabah. Okay, boleh. Santai je. Kau relax semua benda boleh. Tapi guys, aku nak beritahu, aku rasa ni adalah video terakhir aku main kat gunung ni. Sebab next time aku akan buat video lain dengan member aku pula. Kau nak buat video apa? Kau komen nak main apa nanti. Sekejap nak bersin. Alhamdulillah. Oi. Yang tangga tu mesti susah. Tak tahu kenapa. Apa dia cakap ni? Memble gitu. Tak faham. Sorry ya. Okay, next kita akan pergi ke tempat seterusnya. Selaku aku ada tengok, kita kena masuk ke dalam gua. Kan? Ya. Okay. I can do this. Okay. Alhamdulillah. Lepas aku seorang je lepas ni. Okay, ada seorang kat sini. Kan kita boleh ikut dia. Kakak tak nak masuk kak? Kalau kakak masuk kak, kita boleh jalan sama-sama kak? Gua labirin yang sangat membingungkan. Beberapa pendaki sempat menyerah dan mencuba keesokan hari tetap gagal. Pastikan kalian mengikuti ke petunjuknya seperti tanda panah kayu di samping ini. Selamat. Banyak kayu. Aku ni kalau bawa maze ni, labirin tak erti tau. Kita check ada tak kayu-kayu. Mana ada tak kayu? Macam mana aku nak jalan ni? Kita akan ikut akak ni macam berpengalaman je. Kita panggil dia Angli. Oh. Wow, pandai lah dia ni. Kita ikut dia menari, kita menari. Tak payah. Kita akan ikut jalur dia. Mantap lah. Kita ada joki.
Tapi joki ni tak payah bayar. Free. Mantap doh. Mantap. Cakap terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Okay, jom kita jalan. Aku kalau bab-bab ni, aku kena ada member yang tahu jalan-jalannya. So aku tak sasat. Dia macam akak ni pandai semua benda. Weh dia, keren. Akak ni mesti dancer kan. Keren. Oh, wow. Okay, bagaimana kak? Akak ni sangat-sangat berpengalaman ya. Aku tak payah cari jalan sendiri. Mantap. Mempermudahkan kerja. Ini apa nama misalnya? Kiri. Oh je. Tahu nanti salah. Kalau jatuh ni, janganlah. Aku tak minta. Allahu Akbar. Allah Abang Aziz. Allah Akbar. Takutnya kenapa benda ni yang ke kiri. Saya ingat tangganya. Aduh, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Taklah tinggi aku ni, tak boleh dah. Saya semak-semak ni. I can. Dengan segala rahmat, dengan segala kudrat yang aku dapat melompat dengan easy peasy lemon squeezy. Bam. Boom shakalaka, boom. Yes, my man, I can. Ads here. Apa ni? Oh, iklan. Buat tak aku iklan? Subscribe YouTube Daniel D. Oh, tamat. Oh, tamat. Bukan tamat Top 1 daun. Oh, dia Indonesia guys. Kita ngapain. Okay, basuh dah. Habis di sini je. Adakah sampai di sini saja video kali ini? Okay, belum. Aku ingat dah habis dah. Aku kena sambung. Ada petunjuk guys. Sabar. Apa ni? Turun ke danau, lepaskan gendongan sebelum naik. Apa ni? So jom kita turun ke danau. Jadi suruh kita ke danau guys. Ada apa kat danau ni? Gelapnya, takut aku. Oh, wow, my man, I love this. Cantik. Pasal aku nak pergi mana ni? Dia tak ada bagi petunjuk apa-apa guys. Aku macam boleh. Aku pun jam. Otak aku jatuh. Tak ada.
Aku pun tak faham game ni macam mana sebab aku tak petunjuk langsung. Aku main-main macam tu je. Dan aku rasa ya. Adakah sampai sini saja? Oh, tu dia tengah gerak. Aku rasa aku nak tunggu sampai atas baru kita outro, okey. Okay guys, itu je untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang like video ni. Kalau korang tidak suka, silakan dislike. Thanks for watching. Itu saja. Tinggal di sini. Bye bye.